Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Siti Sakinah binti Anwar Faris, wartawan cilik daripada TV PSS Sekasih. Saya kini berada di Pasaraya Ekonsif Hutan Melintang dalam program Gerobok Kasih Ramadan. Untuk makluman, program ini hasil kolaborasi antara SK Simpang 4 dengan Pasaraya Ekonsif Hutan Melintang. Ia bertujuan memupuk amalan bersedekah dan menyemai sikap prihatin terhadap golongan yang memerlukan. Baiklah, bersama-sama saya ialah Encik Safi Azrin bin Abdul Rahman, pengurus Pasaraya Ekonsif Hutan Melintang. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah perasaan Encik apabila dapat bekerjasama dengan SK Simpang 4 dalam program Gerobok Kasih Ramadan ini? Alhamdulillah, saya rasa sangat berbesar hati sebenarnya dia dapat bekerjasama dengan SK Simpang 4, terutamanya dalam menjayakan program-program yang seperti berbentuk amal, okay? Dan secara tidak langsung kami dapat menjalinkan kerjasama dalam bentuk rakan komuniti strategik untuk menjayakan program ni. Seterusnya, bagaimanakah pihak Ekonsif membantu menjayakan program ini? Sebenarnya pada waktu saya terima panggilan daripada pihak sekolah, jadi kami sangat bersemangat masa itu dan kami terus menyediakan tempat khas untuk mengadakan program ni, dan kami sedia bekerjasama untuk mempromosikan kempen untuk program Gerobok Kasih Ramadan daripada SK Simpang 4 ni. Dan akhir sekali, adakah pihak Ekonsif merancang untuk meneruskan program tanggungjawab sosial seperti ini pada masa hadapan? Ya, sebenarnya kami sangat mengalu-alukan sebarang bentuk program yang menjalinkan, yang memberi kebaikan kepada komuniti setempat, terutama program macam ni lah, so dapat memberi sumbangan dan dapat membantu orang-orang yang memerlukan. Sebenarnya kami sangat berterima kasih kepada SK Simpang 4 kerana memilih Ekonsif sebagai rakan strategi kami, dan saya berharap melalui program ini anak-anak SK Simpang 4 kepada penyumbang-penyumbang dan kepada penerima sumbangan mendapat kebaikan daripada sumbangan dan daripada program-program, bentuk-bentuk program yang seperti ini. Terima kasih atas perkongsian Encik sebentar tadi. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, warga Hutan Melintang, warga Bagan Datuk. Selamat datang ke Ekonsif dan menyokong untuk program Gerobok Kasih Ramadan, iaitu rakan strategik Sekolah Kebangsaan Simpang 4 bersama PIBG. Marilah sama-sama kita mengimarahkan program Ihya Ramadan untuk SK Simpang 4 bersama dengan PIBG dan memberi sumbangan tuan-tuan dan perempuan untuk asnaf SK Simpang 4. PIBG Sekasih, jom infak Ramadan. Jom ke Ekonsif.